Mak Long terbakar, Mi. Rumah Mak Long terbakar, Mak Long terperangkap dalam kebakaran. Mami, Mak Long dah tak ada, Mi. Panik sangat. Dia dah ajar dia nak buat macam mana? Mi, jom kita pergi melawat dia, Mi. Si Abang Rizky tengah sedih, kan? Tak payah nak melawat dah, ha? Kamu lupa ke? Apa Mak Long cakap dengan kamu? Dia haramkan kaki kamu pijak rumah dia. Faham? Mi, takkan tak nak ziarah langsung kot, Mi. Dia dah daging kita lah, Mi. Tak payah nak ziarah-ziarah lah. Ni, Mami tak nak kamu dimakan sumpah. Orang dah meninggal. Sedekah je Al-Fatihah. Cukup. Yang kamu ni nak meratap kenapa? Sedih sangat? Kamu lupa ke? Apa Mak Long cakap kamu? Tuduh kamu, hina kamu. Kamu lupa? Abang okey? Awak baliklah dulu dengan Sakinah. Saya ada benda nak bincang dengan Kamal. Saya nak buat tahlil dekat masjid malam ni. Nanti balik saya ambil awak. Inilah. Abang jaga diri. Mama, terima kasih datang dari jauh. Mami nak risau apa, Mami? Anak Mami tu kan invisible man. Tak ada orang boleh tangkap dia lah. Aduh! Apa Mami ni? Pukul-pukul lah. Kamu ni kalau bercakap tak boleh menyindir boleh tak? Orang tengah risau ni. Assalamualaikum. Siapa yang datang tu? Ni, pergi tengok. Lah, Mami dah pergi. Pergilah tengok. Pergi tu. Malas betul perempuan ni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan ni Ibu Afiq ke?